Okeylah. Kami maafkan kamu, tapi dengan satu syarat. Apa syarat-syaratnya? Assalamualaikum. Woi korang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Cik Boy. Kenapa? Mana kawan kau seorang lagi tu? Macam tak cukup je. Pergi berak ke apa? Agaklah, Cik Boy. Dia kata nak pergi tandas. Betul. Ya. Jom kita cari kawan kau tu. Entah buat apa dia. Jom. Ha? Apa yang dah berlaku? Semua durianku telah habis. Oh my god. Oh my goodness. Siapa angkara ni? Cis, berdebas sungguh mereka ni. Siapakah angkara ni? Semua durian aku, Musaki. Oh, B24. Oh my god. Siapa angkara ni? Aku mesti cari. Siapakah angkara ni? Oh, engkau rupanya. Cis, berdebas sungguh engkau. Cik Boy. Kita makan sikit je. Mana sikitnya? Dah berapa biji kau balon seorang ya? Alah, kita lapar. Kalau you lapar pun, tengoklah orang belakang. Tengok tu kawan-kawan kau tu. Taknya kesian. Belum makan apa-apa. Alah, kita minta maaf. Jom. Kita mesyuarat. Kita nak maafkan dia ke tidak ni? Banyak biji juga ni dia habiskan ni. Terus benar Ya, aku rasa kan kita tarik je telinga dia. Alah, janganlah macam tu. Tak tahu. Kita maafkan je lah dia. Mungkin ini kali pertama. Dan aku rasa ini mungkin pertama ni. Kita maafkan je lah dia. Maafkanlah. Okeylah. Kami maafkan kamu, tapi dengan satu syarat. Apa syarat-syaratnya? Kau joget. Joget. Kau tahu joget? Yelah, kita joget. Alah. Okey, sudahlah. Penat kan? Udah-udahlah tu. Okey, benda dah settle. Jadi, lepas ni aku belanja korang semua makan durian Musaki. Kita dah tak payah bagi kat dia tu. Alah, sedihnya kita. Sedihnya.